Bayangkan anda boleh ambil kursus dari universiti-universiti terhebat di dunia, tak kira anda kat mana, dan kebanyakannya percuma. Bunyi macam mustahil kan? Tapi itulah janji di sebalik satu revolusi pendidikan yang kita panggil MOOC atau kursus dalam talian terbuka secara besar-besaran. Hari ini kita nak bongkar kebangkitan, realiti dan apa sebenarnya impak MOOC ni. Tapi sebelum kita sembang pasal teknologi, jom kita fikir sejenak soalan yang lebih asas. Kat mana sebenarnya proses belajar tu berlaku? Adakah ia hanya terkurung dalam 4 dinding bilik darjah ataupun ia melimpah ruah ke dunia sekeliling kita? Nampaknya jawapannya memang cukup jelas. Tengok nombor ni, 96%. Ya, 96% pelajar sekolah menengah rasa yang belajar di luar kelas tu sebenarnya bagi impak positif pada pendidikan mereka. Itu hampir semua orang kan? Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Para pelajar memang tengah aktif cari ilmu sendiri di luar sistem formal. Jadi memang wujud permintaan yang sangat jelas untuk cara-cara dan alatan belajar yang baru. Jadi, kat mana diorang cari semua ni? Jawapannya, kat tempat yang memang diorang dah selalu lepak, secara digital. Cuba tengok carta ni. YouTube jadi pilihan utama. Hampir 7 daripada 10 pelajar gunakannya untuk belajar. Lepas tu ada platform media sosial lain yang diorang guna untuk bincang pasal kerja sekolah. Tapi, keperluan ni bukan setakat dalam talian je. Lebih daripada 3 suku pelajar, 77%, juga bergantung pada tuition. Terutamanya untuk subjek-subjek penting macam matematik dan bahasa Inggeris. Jelas sangat, ada satu kelompongan yang perlu diisi. Dunia ketika tu memang dahagakan satu cara baru untuk belajar. Dan sekitar awal tahun 2010-an, muncullah satu jawapan. Satu jawapan berteraskan teknologi yang nampaknya sempurna untuk memenuhi permintaan tu. Inilah dia, MOOC. Konsepnya mudah je. Bawa kelas-kelas dari universiti terbaik dunia terus kepada sesiapa saja di mana-mana saja. Apa yang menarik, MOOC ni bantu popularkan satu idea yang terbalikkan terus cara kita belajar. Ia dipanggil bilik darjah terbalik. Kalau dulu, kita dengar syarahan kat kelas, lepas tu balik buat kerja rumah sorang-sorang. Sekarang, pelajar tonton video kuliah tu kat rumah dulu. Jadi, masa kat kelas boleh digunakan untuk buat latihan, bincang dan bekerjasama. Jauh lebih interaktif. Tokoh besar macam Bill Gates pun nampak potensi ni awal-awal lagi. Dia kata, kekuatan sebenar MOOC ni bukan untuk ganti cikgu atau pensyarah, tapi untuk cipta satu model hybrid, gabungkan yang terbaik dari dunia digital dengan sentuhan peribadi dan bimbingan seorang pendidik. Itulah kuncinya. Dan ide ini, wow, ia bukan sekadar diterima baik, tapi meletup jadi satu fenomena pendidikan global. Betul-betul dalam sekelip mata je. Cuba kita tengok betapa lajunya semua ini berlaku. Semuanya bermula bila satu kursus AI dari Stanford pada tahun 2011 tiba-tiba dapat 160,000 pelajar. Itu macam satu letupan dan ia mencetuskan satu perlumbaan. Dalam masa 5 bulan je pada tahun 2012, 3 nama besar dalam dunia MOOC, Udacity, Coursera dan edX semuanya dilancarkan di Amerika Syarikat. Dan dari Amerika, api ini merebak ke seluruh dunia. Tak lama lepas tu, platform-platform besar mula muncul di Eropah, di Timur Tengah, sampailah ke Australia, masing-masing dengan misi yang sama, untuk capai jutaan pelajar baru. Dalam perlumbaan ni, tak lama kemudian, muncullah seorang juara yang jelas. Menjelang tahun 2014, kalau kita tengok carta ni, Coursera memang mendominasi. Dengan 664 kursus, mereka tawarkan lebih banyak kursus berbanding gabungan semua pesaing utama mereka. Tapi, macam biasa, bila sesuatu tu jadi popular sangat, orang mula tanya soalan-soalan yang lebih sukar. Debat pun bermula. Adakah MOOCs ni betul-betul masa depan pendidikan ataupun cuma satu eksperimen yang akan gagal? Dunia akademik pun terpecah dua. Satu pihak nampak ini sebagai satu revolusi, cara untuk demokratikkan ilmu, bagi semua orang peluang. Pihak yang lagi satu pula risau. Mereka nampak ini sebagai satu trend yang lebih didorong oleh keuntungan yang mungkin akan merosakkan kualiti pendidikan itu sendiri. Dan kritikan paling besar tertumpu pada satu nombor yang terus terang memang mengejutkan, kadar penyiapan. Tengok contoh dari satu kursus Universiti Duke ni. Daripada lebih 12,000 pelajar yang daftar, 97%, ya 97, berhenti sebelum habis. Hanya 3% yang betul-betul tamat. Tapi tunggu dulu,
Adakah adil kita ukur kejayaan MOOC guna kadar penyiapan? Penyokongnya kata tidak. Mereka kata ramai orang daftar cuma nak tinjau-tinjau je, bukan nak habiskan pun. Dan kalau kita ukur mereka yang betul-betul mula lepas kuliah pertama, kadarnya naik sampai 30%. Poin paling penting, bila pelajar bayar untuk dapat sijil, kadar penyiapan melambung sampai 70%. Nampaknya, bila ada taruhan, ceritanya jadi lain. Walau bagaimanapun, hujah tu tak dapat yakinkan semua orang. Satu tinjauan menunjukkan 74% ahli akademik masih anggap kadar penyiapan yang rendah macam tu sebagai satu kegagalan. Titik. Jadi, kalau MOOC ni bukan nak ganti ijazah universiti, apa sebenarnya impak dia yang kekal sampai sekarang? Apa peranan sebenar dia dalam dunia pendidikan? Nampaknya MOOCs akhirnya jumpa peranan sebenar dia. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai satu alat sokongan yang sangat hebat. Sekolah-sekolah mula gunakannya untuk pembelajaran teradun dan ia juga jadi kursus persediaan yang bagus untuk pelajar sebelum mereka masuk universiti. Jadi, apa kesimpulan kita? Perkara penting yang kita kena faham ialah MOOC ni bukan pengganti pendidikan tradisional, tapi satu alat yang boleh mengubah cara kita belajar. Potensi terbesarnya terletak pada model hybrid atau teradun tu. Cabarannya sekarang cuma satu. Macam mana nak guna alat ni dengan cara yang paling berkesan? Dan semua ini tinggalkan kita dengan satu persoalan besar untuk difikirkan bersama. Kita sekarang ada teknologi digital yang canggih di satu tangan dan tradisi pengajaran bersemuka yang dah terbukti berkesan di tangan yang lain. Jadi soalannya, macam mana kita nak kawinkan kedua-dua ni untuk bina satu bilik darjah yang betul-betul sesuai untuk abad ke-21?